Tuil arming tu biasanya warna merah. Bila kru tolak masuk posisi arm, dia terus sambung gelongso kecemasan dengan mekanisme pintu. Masa tu akan ada bunyi kuat sikit macam klak atau trrr. Itu tandanya gird bar dah lekat dekat bracket lantai. Maksudnya pintu tu dah ready. Kalau emergency pintu dibuka, gelongso tu terus kembang sendiri. Yang buat meremang bila bunyi yang sama juga kedengaran dekat luar timing yang biasa. Masa tengah buat pemeriksaan pra penerbangan tu, suasana nampak tenang je. Tapi Ana mula rasa lain macam ada sesuatu nak jadi. Dekat galley belakang, masa seorang pramugari tengah susun bekalan catering, tiba-tiba dia terdengar bunyi berderit halus datang dari dalam stor simpanan tu. Macam ada benda bergerak atau bergeser perlahan. Bila pintu store dibuka, tak ada apa-apa pun dekat situ. Semua barang masih tersusun kemas, sama macam tadi. Tak lama lepas tu, dekat kabin penumpang pula keluar bunyi pelik. Bunyi laks. Jelas kedengaran macam ada orang buka tutup overhead bin tu. Padahal semua bin tu dah diperiksa dan dah ditutup dengan rapat. Dekat galley atas troli servis yang Ana baru susun, ada beberapa paket gula dengan sudu plastik yang baru je letak elok-elok tadi. Tiba-tiba nampak macam benda tu teralih sikit dari tempat asal. Macam ada tangan yang tak nampak yang usik perlahan benda tu. Benda simple macam ni lah yang membuatkan kru mula tak sedap hati. Macam ada sesuatu tengah kacau dan membuatkan orang mula ragu apa sebenarnya jadi dekat sekeliling tu. Lepas tu bau makanan catering yang biasanya sedap macam nasi lemak atau ayam rendang tiba-tiba berubah. Muncul bau hangit bercampur busuk, tak tahu datang dari mana. Bukan bau biasa oven panas makanan tu. Ni bau lain, bau asing. Bau tu makin lama makin kuat, buat orang rasa loya. Dalam kabin kapal terbang yang tertutup tu, bau pelik macam ni memang mengganggu, buat semua orang rasa tak selesa. Bila pintu kapal dibuka, penumpang mula masuk beramai-ramai. Suasana terus jadi sibuk. Bunyi tapak kaki, bunyi orang berborak, bunyi overhead bin tu buka tutup. Ana dengan kru lain berdiri dekat pintu, sambut penumpang dengan senyuman sambil tunjuk seat masing-masing. Proses boarding ni memang fasa kritikal. Masa ni kiraan penumpang kena buat banyak kali nak confirm sama dengan manifest. Kalau kiraan tak tally, memang boleh timbul rasa tak selesa. Sebab dalam flight, angka tu kena tepat, tak boleh silap langsung. Lepas boarding settle, kapal terbang mula taksi perlahan menuju ke landasan. Lampu kabin pun dimalapkan, masuk ke mood malam. Cahaya biru lembut